Indonesia akan beli minyak mentah daripada Rusia dan ini sebahagian usaha untuk kukuhkan keselamatan tenaga negara mereka tatkala harga global terus meningkat. Dan dikatakan juga Pertamina akan mematuhi arahan kerajaan dalam pelaksanaan itu. Inisiatif tu masih lagi di peringkat kajian dan ini termasuk melihat kesesuaian minyak Rusia untuk diproses dekat kilang penapis di Indonesia. Ya guys, nak cerita sikit dengan korang. Sebenarnya Indonesia ni, dia pernah menjadi pengeluar minyak utama dunia tau. Bahkan tetapi, pengeluaran minyak diorang ni telah merosot dengan begitu ketara sejak 2 dekad yang lepas. Pada era 1970-an sampai 1990-an, Indonesia menghasilkan lebih 1,5 juta tong satu hari dan juga diorang pernah menjadi ahli OPEC tau. Bahkan tetapi sejak awal 2000-an, banyak lapangan minyak utama dekat Indonesia ni, contohnya dekat Sumatera dan juga Kalimantan, mula mengalami penurunan ataupun mature fields. Akibatnya pengeluaran jatuh daripada sekitar 600,000 tong untuk satu hari, sedangkan permintaan domestik terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan juga populasi yang lebih 270 juta orang. Baik, apa yang kita nampak dekat sini, ini mungkin salah satu strategi Indonesia untuk cari minyak yang lebih murah. Sebab kita tahu buat masa ini Rusia menawarkan satu diskaun yang agak besar akibat sekatan barat. Akan tetapi, strategi ini juga datang dengan risiko yang besar iaitu Indonesia boleh terdedah kepada secondary sanctions dan juga masalah pembayaran antarabangsa dan juga tekanan geopolitik daripada Amerika Syarikat. Selain itu juga ketakstabilan rantaian bekalan Rusia itu sendiri, termasuk sekatan dekat atas kapal dan juga logistik boleh menjejaskan konsistensi bekalan. Jadi walaupun dari segi kos nampak macam menguntungkan dalam jangka masa pendek, dari sudut strategik ini sebenarnya adalah satu trade-off antara harga minyak murah dan juga risiko geopolitik yang tinggi.